Setelah sebulan berpuasa, kini tibalah kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, hari yang dinanti-nantikan bagi meraihkan kemenangan menunaikan ibadat puasa. Syukur Alhamdulillah, kita dapat merayakan Hari Raya tahun ini dalam keadaan aman dan damai. Dan ambillah peluang ini untuk menjalinkan ukhuwah dan merapatkan tali silaturahim antara rakan, taulan, ahli keluarga, saudara mara dan juga rakan-rakan warga universiti. Akhir kata, saya mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.